Saya Haris Iskandar. Nama saya Aiman. Saya Nursha Rasaimi. Nama saya Wina. Kita orang buat Madras di Villa Rimba Flora, Sungai Buloh. Lega sangat but at the same time very happy. Tapi Alhamdulillah semua dah selesai. Terima kasih juga kepada Asif. Sebab kalau tak ada Asif tadi saya pun terfikir siapa nak bawa dulang apa semua tu. Tapi mak saya cakap semua dah arrange. Yang semua so far go smooth je. 'Cause you're my definition of beauty. Kalau ikut flow waktu nikah, Alhamdulillah sepuas hati. Daripada beragak, nanti perempuan, lelaki dan flow, Alhamdulillah semua teratur lah. Alhamdulillah. Everything went smoothly, went very well. Semua teratur from starting to end towards everything semua very smooth. And all the surprise were very smooth. Memang tak expect at all. Thank you for Nikah Satu untuk recommendate kepada all the surprises Yeah. yang telah di-plan oleh keluarga Syarah lah. Alhamdulillah. Need you to know that you're my definition of beauty. Cantik. Kita orang sebenarnya tak expect pun benda tu boleh secantik ni. Sebab masa kita orang datang pun rasanya tak ada tau buat ni. Dan menepati Cantik lah. apa yang korang minta lah. Macam kau minta bunga yang banyak. Kalau ada lebih, tambah je. So, okay, Alhamdulillah sepuas hati. Bersyukurlah. So, happy lah. And ramai juga yang puji sebenarnya tempat ni. Tadi masa salam apa semua memang pujilah. Tempat ni sangat cantik. Cantik sangat-sangat. It's from what I imagine. From what I bagi tahu Nikah Satu I want, and they definitely delivered. Everything is perfect. Semua location vendors boleh decorate and all, and tempat buffet semua okay, semua perfect. Recommend sebab ada kawan dia tadi cakap dia akan kahwin kat sini kan. Diorang dah rancang lah. Of course. I can very recommend orang to kahwin here under Nikah Satu or Villa Rimba Flora because everything is all in and then sangat senang. They can accommodate to your needs and all. Rasanya saya bagi ekstra lah. 100 lah. Uish, 4.8 per 5 lah. 5. Saya pun bagi 5. Mudah kan? Kahwin je lah.